Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pembukaan Pejabat Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM wilayah Langkawi memanfaatkan 83 koperasi aktif di Pulau Pelancongan itu. Ia berfungsi sebagai pusat senti untuk menyokong pembangunan koperasi tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedik berkata, pejabat terbabit dilengkapi bilik seminar untuk latihan, mesyuarat dan program peningkatan kapasiti. Pejabat baru tersebut membolehkan gerakan koperasi di Langkawi lebih dinamik selain mampu menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi setempat. Ia selaras dasar Koperasi Malaysia dan Pelan Transformasi Koperasi untuk menjadikan koperasi sebagai pemacu ekonomi inklusif. Terdahulu, beliau menyempurnakan perasmian pejabat tersebut yang menelan kos naik taraf RM2.2 juta.